Sentimen anti-India sedang meningkat di Bangladesh. Even dahulunya, India membantu dalam kemerdekaan negara tu. Kini proksi India dalam politik negara tu buat rakyat mengamuk. Kerusuhan melibatkan puluhan ribu sedang berlaku. So cerita dia macam ni. 12 Disember lepas, seorang aktivis Bangladesh di Piu Piu, Sharif Osman Hadi, yang banyak memperjuangkan kedaulatan politik Bangladesh, katanya Bangladesh berhak menentukan pemimpin masa depan daripada dibayangi negara India. Kita patah balik ke tahun 1971. Bangladesh dan Pakistan pernah menjadi satu negara, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Masalahnya, etnik dan kuasa tak seimbang. Pakistan Barat didominasi oleh etnik Punjabi, Pakistan Timur majoriti ialah Bengali. Pada tahun itu, parti daripada Pakistan Timur menang pilihan raya, tapi kuasa tak diserahkan. Tentera daripada Pakistan Barat masuk dan operasi ketenteraan besar-besaran berlaku. Rakyat Bangladesh, ataupun dulu dikenali sebagai Pakistan Timur, bangkit dan kemudiannya mencetuskan Perang Pembebasan Bangladesh 1971. India masuk campur. Mereka lindungi lebih kurang 10 juta pelarian. India juga latih pejuang kemerdekaan. Kemudiannya umum perang terhadap Pakistan. Akhirnya tentera Pakistan menyerah kalah di Dhaka. Bangladesh merdeka. Sejak itu, peranan India dalam politik Bangladesh sentiasa menjadi isu yang sensitif. Bantuan diakui, tapi pengaruh politik dianggap sebagai campur tangan. Kembali pada cerita aktivis Sharif Osman Hadi tu, dia bukan seorang aktivis anti-India. Sebaliknya, menolak idea Bangladesh ditadbir melalui proksi politik. Dia rapat dengan India. Sharif Osman Hadi baru keluar daripada masjid selepas kempen pilihan raya Bangladesh yang akan diadakan pada Februari 2026. Dua lelaki bertopeng menaiki motor datang dan terus piu-piu. Hadi masih bernyawa, tapi kemudiannya diterbangkan ke Singapura untuk mendapat rawatan yang lagi baik. Semua masih tak dapat diselamatkan. Dua lelaki bertopeng tu dipercayai melarikan diri ke India dan persepsi orang awam terbentuk. Rusuhan tercetus, ribuan turun ke jalanan. Majlis pengumian Hadi, ratus ribu datang menyaksikan. Amnya rusuhan ni, kerajaan dilihat gagal bertegah dan terlalu melindungi kelompok yang pro-India.